Nak cerita pasal Selasa ni, entah kenapa dia hari yang paling tak ada identiti. Hehe. Isnin stres, Rabu lega. Tapi Selasa? Selasa cuma wujud. Bangun pagi, badan tak letih sangat, tapi semangat pun tak muncul. Kopi pun macam ragu-ragu nak tolong aku hari ni. Masuk kerja, email mula datang satu-satu. Lepas tu terus macam air terjun. Isnin, bos briefing. Selasa, bos bagi kerja betul-betul. Mod Selasa ni pelik. Tak teruk, tapi tak membantu. Dia macam kawan yang datang rumah, tak kacau, tapi tak tolong apa-apa. Aduh, Selasa. Kau bukan jahat, tapi kau hari yang paling blur dalam seminggu. Hehe.